Tolong share dengan repost kita punya video ni sebab saya nak bagi RM100. Macam biasa seminggu atau 2 minggu sekali kita akan ramai Smart Shop lah. Untuk Smart Shop kali ni saya kena ambil satu wangian sabun yang telah ditamatkan. Tempat lain kat TikTok memang dah habis, kita tak keluarkan dah. Tapi yang kat Smart Shop ni kita stay saja sampai dah habis. Tapi rasa dah habis lah untuk kita punya wangian pleasure dah. Tapi sekarang ni kita tengok susun atur, tengok berapa banyak dah habis. Hari ni kita malas sikit muka, kita tekan saja. Masuk. Oh yo. Nampak Desire, Royal, Desire. Pleasure dah habis. Maksudnya pleasure kita dah kena turunkan dah. Lepas ni pleasure dah ditamatkan totally. Dekat hilang kat TikTok guys, semua dah tak ada dah pleasure. Dekat Smart Shop pun aja. So kita akan tukarkan wangian baru dekat sini. Okey, wangian baru kita akan masukkan kat sini. Yang ni ada Blossom, tengok. Tinggal yang ni je. Kalau tidak penuh ni. Yang ni kita dah top up dekat belakang habis kan. So kena top up balik stok dekat sini dan juga dekat belakang store kita. Kita punya kempen dah tahu ke belum? Banyak ramai yang masuk masih lagi tak tahu kempen. Tolong share dengan repost kita punya video ni supaya kempen kita berjalan. Sebab saya nak bagi RM100. Yang mana yang buat pembelian sabun dekat Smart Shop dah buat pembelian, tengok kamera, senyum, buat paling comel. Tengok kamera sini pun boleh, senyum, buat paling comel. Saya nak pilih yang tersporting sekali pada 28 hari bulan 8 ni. Maksudnya hari ni adalah saat video ni direkam, hari ni adalah 20 hari bulan. So lagi 8 hari lagi video ni akan berjalan. Saya minta semua share, repost supaya yang mana yang buat pembelian dekat sini, andai kata rezeki anda beli satu sabun je, keluar dengan RM100. Okay, so lepas ni saya akan post untuk siapa yang terpilih pada 28 hari bulan. InsyaAllah saya post dalam lebih kurang 7 malam ke 9 malam untuk posting saya. Siapa yang ada appear dekat saya punya posting kat TikTok ni, tolong DM saya terus. Maksudnya anda terpilih. Sebab saya tak tahu siapa yang dapat. Saya akan appear muka dia. Tapi saya minta izin siap-siap Siapa yang on kita punya kamera, saya minta izin untuk posting dia punya gambar untuk tuan-tuan perempuan dapatkan RM100 daripada kami. So yang mana tak datang lagi untuk Smart Shop kita, nak datang silakan datang. Kita opening setiap hari macam biasa, pukul 10.30 pagi sehingga 11.30 malam setiap hari, tanpa ada orang yang KSC kat sini. Semua melalui sistem dan tiada cuti. So lepas ni wangian pleasure kita akan turunkan. Baik, kita buat turun dulu. Untuk wangian pleasure kita isytiharkan je. Wangian pleasure dah tamat. So saya kosong akan ada wangian terbaru menggantikan wangian pleasure. So yang mana peminat pleasure, mari silakan komen. Apakah perasaan anda bila pleasure dah keluar? So kalau contoh wangian tu dah habis, kita turunkan. Okey, kita gantikan wangian baru insya-Allah. Alhamdulillah. So jangan lupa kita punya kempen kita sehingga 28 hari bulan 8 ni kita akan announce di TikTok kini. Let's go.